malam ini tuan, kita akan sama-sama dengarkan. Okey, tuan-puan sebenarnya saya bukanlah pakar tapi saya belajar bersama mereka dengan pakar. Okey. Sebelum tu Cik Mary memang orang Johor ke ataupun bekerja di Johor orang Borneo? Saya orang Borneo, Orang mana Sarawak. tu? Oh, Sarawak. Sarawak. Sarawak mana? Sibu. Sibu. Kami di Kuching. Oh, Ah, Kuching. orang rumah di Kuching. Okey, jadi Oh, insya-Allah tuan-puan untuk malam ni kita akan dengarkan serba sedikit peluang. Jadi tuan-tuan dan puan, okey, Cik Mary, Cik Hadiman, Puan Zamrah dan juga Cik Iqbal sama-sama kita boleh dengarkan dan insya-Allah kalau macam Cik Mary belum lagi dealer kan? Ah, belum. okay, Cik Mary belum lagi dealer. Cik Hadiman dah betul. Cik Hadiman dengan Puan Zamrah dah. Betul eh? Okey dah dan juga Tuan Iqbal belum. So ada dua lah. Jadi nanti kita akan dengarkan perkongsian dan juga kalau ada apa-apa soalan di ending nanti boleh saja bertanya, tak ada masalah insya-Allah. Okey. Jadi boleh stay tune dan insya-Allah so sama-sama kita dengarkan untuk malam ni eh. Okey baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan untuk malam ni tak lama tuan-puan, sekitar dalam setengah jam ke 40 minit saja insya-Allah kalau uh, berjalan lancar dalam setengah jam saja insya-Allah. So setengah jam pada malam ni bakal mengubah hidup kita. Okey je tuan-puan, alang-alang simpan emas biar kita capai kebebasan kewangan bersama dengan Public Gold. Jadi saya Syukri Yahya seperti mana diperkenalkan oleh Cik Jia tadi, saya berasal dari Johor, Kota Tinggi dan saya merupakan graduan master. Okey, bulan 10 tahun lepas saya habis master dan habis saja master saya terus buat full time public goal dan kini saya dah ada 2,000 orang penyimpan emas dan empire sekitar 8,000 orang. Jadi alhamdulillah tuan-puan, saya bermula pada tahun 2019 dan hari ini tahun 2026 sekitar 7 tahun saya bersama dengan public goal dan bersama dengan Tuan Muda Azim. Jadi tuan-tuan, kejayaan Tuan Muda Azim mengambil masa sekitar 9 tahun. Kejayaan saya mengambil masa sekitar 7 tahun. Tapi tahukah anda dengan sekarang ini, dengan platform, dengan apa yang disediakan oleh tim, kejayaan boleh capai kurang daripada 2 tahun. Okey? Seperti mana moderator kita pada hari, kurang daripada 2 tahun, dah pun capai status FMD. Okey? Jadi apakah peluang yang disediakan oleh Public Gold? Tuan-puan, yang pertama adalah peluang sebagai seorang penyimpan emas dan yang kedua adalah untuk kita buat bisnes emas sebagai dealer Public Gold. Okey? Saya yakin contoh macam Cik Mary dah start simpan emas bila Cik Mary? Tahun bila? Tahun 2004 lah. 2024. Baru Okey. lagi. Okey. Ah, Cik Mary tahun 2024 dah simpan emas. Ada tak Cik Mary buat apa-apa dengan emas tu? Maksudnya sekarang dah ada berapa gram? Lebih tak 10 gram? sebab jarang simpan kan. Jangan Kurang simpan. ah. Kurang. Okey. Ah, Tapi sekurang-kurangnya Cik Mary dah ada ilmu tentang emas. Betul? Cik Mary dah tahu betul. dah tentang tabungan tu penting. Betul? Betul. Jadi sekarang ini kita apa yang disediakan oleh Public Gold yang pertama adalah sebagai penyimpan emas. Bagaimana? Dengan cara disebabkan oleh kenaikan harga emas. Ini adalah cara untung yang pertama. Okey, contoh tuan-puan tengok dekat depan ni, tengok yang kat sebelah kanan. Contoh tuan-puan beli item 250 gram dengan harga RM92,000. Kemudian harga jual dia adalah RM146,000. Bermaksud keuntungan tuan-tuan dan puan dalam simpanan emas adalah 146 tolakkan dengan 92,000 sekitar RM53,000 setahun. Secara purata tuan-puan kita belum tolak spread lagi secara purata. Bermaksud apa tuan-puan? Bermaksud harga emas naik 57%. Okey, ini adalah peluang yang pertama yang Public berikan kepada kita iaitu kita kaya sebagai seorang penyimpan emas. Maksudnya tuan-puan jadi penyimpan emas pun tuan-puan dah kaya dah. Tetapi pada hari ini, Public Gold juga nak sharekan kepada tuan-puan bagaimana kita nak untung dengan bisnes emas. Contoh apa yang kat depan hari ini adalah penyimpan emas tuan-puan. Contoh Cik Mary. Cik Mary sebagai penyimpan emas. Cik Hadiman penyimpan emas. Tuan Iqbal sebagai penyimpan emas. Ada penyimpan emas beli 100 gram yang bernilai RM62,116. Setiap belian oleh penyimpan emas kita, kita akan dapat royalty 2% maksimum. Okey? Jadi bermaksud kita akan dapat sekitar RM1,242. Cik Mary, saya nak tanya Cik Mary, seronok tak kalau ada extra income RM1,000? Seronok. Cik Hadiman, agak-agak seronok tak ada extra RM1,000? Seronok eh? Okay, Tuan Iqbal, seronok tak Cik Iqbal kalau ada extra RM1,000? Nak tuan. Okey. Cik Hadiman nak cakap seronok ke tu? Cik Hadiman nak cakap seronok ke? Seronok, seronok. Okey, terbaik. Kalau mic tu boleh biar on je, tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi, ini baru permulaan.
Okey? Dan tahukah anda untuk bisnes public gold kita akan dapat royalty 1 hingga 2% seumur hidup kita. Jadi Cik Mary semakin ramai penyimpan emas Cik Mary, semakin besar royalty yang kita akan dapat bersama dengan public gold. Okey. Dan ini adalah pengiraan dia lah. Okay, kita dapat sekitar buat belian RM60,000, 1 ke 2% mengikut dealership kita. Dan kita akan dapat RM1,200. Lebih banyak penyimpan emas kita, lebih besarlah royalty kita. Jadi ingat royalty ni sampai bila-bila kita akan dapat. Okay? Dan macam mana cara nak jadi peniaga emas ataupun dalam bisnes public gold untuk kita jadi dealer emas, straight to the point tuan-puan, iaitu ini ada pengiraan dia. Okay? Pengiraan dia tuan-puan, bagaimana tuan-puan pada hari ni boleh dapatkan income RM5,000 pendapatan pasif. Okey. Tadi kalau dia beli 100 gram. Tapi hari ni kan Cik Hadiman, okey hari ni Cik Mary, tak ramai orang yang mampu beli 100 gram setiap bulan. Okey. Jadi daripada kita nak mengharapkan seorang customer kita beli 100 gram, 250 gram, lebih baik kita gunakan formula ni. Formula ni daripada Tuan Mentor, iaitu 1,000 orang menyimpan 1 gram. Dengan andaian mereka menyimpan 250 gram. Sebab ni harga lama. Jadi kita akan dapat membantu mereka menyimpan emas bernilai RM250,000. Dan kalau kita darabkan dengan 2% insentif, kita akan dapat RM5,000 pendapatan pasif. Kerja Cik Mary mudah saja. Okey? Cik Mary mudah saja. Cik Mary hanya perlu membantu saja kawan-kawan dekat Sibu tadi betul Sibu Betul. Sibu kat mana? Kat Pulau Sibu. Beruit? Tak. Dekat Pekan Sibu. Pekan Sibu. Okey. Ha. So, nanti Cik Mary lah yang kena bagi tahu semua orang. Kami sekarang dealer public gold. Ayo kita mau simpan emas, boleh simpan dengan kami. So, tugas Cik Mary hanya perlu membantu saja masyarakat-masyarakat menyimpan emas. Cik Hadiman membantu 1,000 orang. Okey, Cik Hadiman, saya nak tanya Cik Hadiman. Sekarang rakyat Malaysia ada berapa juta? 30 juta lebih kurang. 30 juta, Cik Hadiman nak 1,000 orang aja. Agak-agak sikit ke boleh Cik Hadiman? InsyaAllah boleh. Boleh punya Cik Hadiman. Okey. Boleh. Satu teluk Panglima Garam tu boleh. Okey. Jadi Boleh, kita hanya insyaAllah. perlu bantu 1,000 orang. Jadi ini saya tunjuk tuan-puan. Saya tak pernah tunjukkan dekat siapa-siapa. Ini adalah income saya ketika mana saya bermula pada tahun 2019. Iaitu permulaan saya dapat adalah RM54.90. Tuan Iqbal, agak-agak lah kalau ada extra RM50 sebagai student, best tak? Orang nak bagi free-free je kat Tuan Iqbal. Best tak? Best juga. Best tuan-puan. Kalau dah RM50 orang bagi free-free. Lagi-lagi Encik Iqbal kan. Boleh dapat berapa kali tuan-puan? Dapat 5 kali ayam gepuk tuan-puan. Kalau harga RM9.90. 5 kali tuan-puan. Okey. Tapi tuan-puan, dalam bisnes public gold ni dia accumulate. Maksudnya contoh Cik Hadiman, Puan Zamrah pada hari ni buat bisnes. Bila buat bisnes mungkin pada permulaan belum tinggi lagi. Belum besar lagi income. Logik lah tuan-puan. Income pertama saya sebenarnya RM16. Ini dah income bulan ketiga kalau tak silap. Okey. Seterusnya tuan-puan, bila tuan-puan dah buat. Okey. Seterusnya, ini adalah income saya pada tahun 2024. Naik kepada RM3,000. Cik Mary agak-agak best tak? Ada extra income. Extra tau. Bukan extra saja RM3,000. Best tak? Best. Tugas Cik Mary senang aja. Cik Mary ajak orang simpan emas. Tak kisahlah Cik Mary nak ajak online ke, offline ke, ajak aja. Cik Mary, macam mana Cik Mary simpan emas dengan Tuan Nazim? Bayar online lah. Simpan dekat ni. Maksudnya macam mana Cik Mary jumpa Tuan Nazim? Dekat TikTok. Dekat TikTok. Cik Hadiman jumpa Tuan Nazim kat mana? First anak sulung yang masuk, yang berdaftar dengan public gold. Lepas tu cakap, lepas tu asal Tuan Azim lah. Anak pun ni di bawah Tuan Azim juga. Okey. Tapi dia cakap. Kiranya Tuan Hadiman start tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni. Kalau dah start membeli tahun 2023. Masya Allah. So welcome back.
Okay, thank Okay. you. Alright, Tuan Iqbal, macam mana Tuan Iqbal boleh jumpa Tuan Azim? Tuan Azim buat seminar. Okey, tuan-tuan. Jadi tuan-puan, sebenarnya apa yang tuan perasan, sebenarnya semua cara ni tuan-puan boleh buat. Cik Mary jumpa Tuan Azim dekat TikTok. Cik Mary boleh buat TikTok. Betul? Hari ni Tuan Betul. Hadiman, anak promote dekat ayah. Cik Hadiman boleh boleh bagi tahu dekat orang lain, mana tahu anak dia simpan dengan Tuan Hadiman, parent dia pun simpan dengan Tuan Hadiman. Hari ni Tuan Iqbal Sama. dengar Tuan Azim buat seminar. Tuan Iqbal bila dah cukup strong, boleh buat seminar, tak ada masalah. Nampak tak? Jadi sebenarnya cara dia boleh pelbagai, tak kisah. Okey, cara dia pelbagai. Yang penting bagaimana kita nak sampaikan dan dia menyimpan emas dengan ilmu dengan kita. Okey, ini pada tahun 2024 dan ini adalah income saya pada tahun 2025. 9,900. Cik Mary, seronok tak seronok Cik Mary? Seronok ah. Tugas Cik Mary cakap dengan orang aja, jom simpan emas, jom simpan emas, jom simpan emas. Okey. Jadi bila mana income dah besar macam ni, bermaksud makin lama sebenarnya makin mudah, makin mudah, makin mudah. Macam tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ni bisnes public goal makin mudah. Tuan-puan tak perlu hari ni buat benda yang pelik-pelik, tak perlu. Hari ni Cik Mary tak perlu nak buat benda pelik-pelik. Cik Hadiman tak perlu nak buat benda pelik-pelik. Cukup ikut apa yang tim kita dah ajarkan. Okey? Jadi, ini adalah realiti tim-tim kita juga. Tak naklah saya je. Mungkin tuan-puan rasa, Tuan Syukri boleh lah. Tuan Syukri start awal. Oh tidak, tuan-tuan dan puan sekalian. Jom, sama-sama kita tengok dekat depan ni. Yang dekat sebelah kiri sekali. 1,600. Dia kata apa? Dia kata pertama kali dapat 4 figure, tuan-puan. Buat part time je, tuan-puan. Buat manja-manja. Tak serius pun. Okey? Tiap-tiap bulan 4 figure. Malah lebih. Terima kasih cikgu. Tak putus-putus beri tunjuk ajar. Yang tengah-tengah dia kata apa? Assalamualaikum Tuan Nazim dan Cik Oda. Yang ni income dia 9,888. Dia kata apa tuan-puan? Dia kata income tertinggi bulan ni. Okey. Dan seterusnya yang sebelah kanan ada income 4 angka 4746 6762. Dia kata guru dan accountant yang buat business public secara part time. Tuan-puan, part time ni maksudnya apa tuan-puan? Part time ni hanya perlu spend 2 jam sehari saja. Okey. 2 jam sehari. Tuan-puan tak pun dah boleh lebih. Contoh Cik Mary. Cik Mary hari ni bekerja sebagai operator berapa jam sehari? 8 jam. 8 jam Cik Mary. Cik Mary bulan ni kerja 8 jam. Gaji contoh Cik Mary. Gaji contoh 3,000 bulan ni. Bulan depan Cik Mary kerja 8 jam sehari juga. Sebulan dapat 3,000 lagi, betul? Betul. Bulan-bulan dapat 3,000, 3,000, 3,000, betul? Betul. Tapi dalam bisnes public goal, mungkin hari ini Cik Mary dapat income RM30. Bulan depan dapat 300. Bulan yang ketiga, Cik Mary akan dapat 3,000. Percaya tak Cik Mary? Percaya. Sebab dalam public goal, bisnes kita adalah accumulate. Once dia dah jadi penyimpan emas kita, selama-lamanya dia akan jadi penyimpan emas kita. Contoh, Cik Mary pada hari, Tuan Hadiman, Tuan Iqbal. Agak-agaklah nak pergi ke dekat introducer lain? Agak-agak nak pergi ke dealer-dealer lain? Agak-agaklah Cik Mary nak ke? Nak. Contohlah, bukan contoh Cik Mary pada hari ni kan. Cik Mary ada pilihan nak stay dengan Tuan Azim ataupun Cik Mary nak pergi dekat dealer lain yang boleh yang guide Cik Mary. Cik Mary nak stay dengan Tuan Azim ke tak? Nak stay lah. Nampak? Sebab apa? Sebab Tuan Azim dah berikan education kepada Cik Mary. Kita dah ada team, kita ada tuan mentor. Jadi, sama juga nanti bila Cik Mary, Cik Hadiman dah ada penyimpan emas, kita beri servis yang terbaik, mereka akan setia dengan kita dan kata mentor, kalau kita berikan servis yang terbaik untuk setahun, mereka akan jadi customer kita sampai bila-bila. Okay? So, next tuan-puan. Ini dia. Kita ada income 4 angka. Kalau boleh tengok dekat depan ni, yang sebelah kiri income 1,000 ke 2,000. Kita ada income yang tengah, guru dan accountant. Yang belah kanan, kita ada apa orang kata? Master student. Dalam tim kita banyak tuan-puan. Master student, kita ada accountant, kita ada business owner. Okey? Jadi ini adalah peluang untuk kita ubah hidup kita bersama dengan public goal. Tak ada masalah. Okey? Ini adalah income 10,000. 30,000. Cik Hadiman, agak-agak dapat 35,000. Duduk rumah happy tak? Happy. Dah berumur ni duduk rumah happy. Jadi Tuan Hadiman, sekarang ni
dalam G100 dan 5G, tak kisah usia. Janji kita nak, kita buat, kita dapat. Cik Iqbal dapat 35,000 sebulan sebagai seorang student umur 20 tahun. Apa perasaan Cik Iqbal? Seronok Sono. Cik Mary kalau dapat income 35,000 berhenti kerja tak? Tak Berhenti tak? tahu lah. Cik Mary, bayangkan pada ni, Cik Mary income 35,000, okey? Cik Mary kena percaya tau, Ha? Cik Mary income 35,000. Agak-agak Cik Mary nak bekerja operator lagi ke? Tak ah. Nanti Yes. lah. Yes. Kalau Okey. dapat setiap bulan 35,000. Siapa Boleh. tak nak? Boleh Cik Mary, no problem. It's not about an issue. Semua orang boleh. Contoh kalau Cik Mary kerja operator kan, dekat dalam Ah, company tu yang income 35,000 ni mungkin 2-3 orang je Cik Mary, betul? betul. 2-3 orang yang top-top management je. Tapi dalam public goal, income 35,000 ni ramai. Boleh kira, tak terlebih jari kira. 10 jari boleh, lebih lah. Sebab apa? Sebab bisnes public goal, dia bukan nak mengkayakan orang atas, tapi bisnes public goal adalah education system. Semakin kita bagi orang lain pandai, semakin kita bagi orang lain ilmu, semakin kita bagi orang lain ada simpan emas banyak-banyak, kita akan bertambah kaya automatik. Bab income jangan kira, nanti dia akan ada sendiri. Percayalah. Okay? Jadi ini dia tuan-puan, 4 ultimate reward bila tuan-puan bersama dengan public goal dan juga bersama dengan tim kita, iaitu yang pertama, kita ada financial freedom. Iaitu tuan-puan hari ini tak bekerja pun ada duit. Iaitu pendapatan, dan pendapatan ini adalah pendapatan pasif. Iaitu melebihi kos sara hidup. Contoh Cik Mary pada hari ini gaji 3,000. Cik Mary perlukan contoh 2,000 saja. Maka ada lebihan 1,000 betul. Itu dah dikira sebagai financial freedom. Jadi goyang kaki pun tak ada masalah. Setiap hari kan goyang kaki. Goyang. Duit 3,000 tu boleh atasi sara hidup Cik Mary. Itu yang dimaksudkan dengan financial freedom. Kemudian yang kedua, apa yang Public tawarkan kepada kita adalah time freedom. Iaitu kebebasan masa untuk mengawal masa sendiri. Tanpa terikat dengan jadual kerja yang ketat. Contoh, Cik Hariman sekarang bekerja betul? Bekerja sendiri. Ya, betul. Bekerja sendiri tu dalam bidang apa? Pakaian ke, makanan ke? Saya supply manpower. Supply manpower. Ah. Okay. So kalau Cik Hadiman, maksudnya Cik Hadiman hari ni busy ke ataupun boleh je santai-santai, relax-relax kat rumah? Tak tentu lah, 60, 40, 40, 60. Okay. So 60-40. Maksudnya sekarang ni Cik Hadiman belum lagi capai time freedom. Maksudnya ada benda yang mengikat Cik Hadiman, betul? Betul. Tapi dalam bisnes public goal, Sebab tu, Tuan Sukri. Ya. Tuan Sukri, sebab tu saya jealous. Jealous dengan Tuan Sukri. Jangan saya. Jangan jealous dengan saya, jealous dengan Tuan Azim. Saya biasa-biasa lagi tuan. Jealous dengan Tuan Azim. Okay. Jadi tuan-puan, maksudnya time freedom ni adalah kita yang mengawal masa. Contoh macam saya. Saya alhamdulillah saya dah time freedom. Saya mengawal masa saya. Macam hari ni tuan-puan, pagi saya jadi speaker, petang saya mengajar, malam saya speaker lagi. Sebab apa? Sebab saya dah time freedom. Dan saya enjoy apa yang saya buat. Jadi dalam business public goal, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh capai. Cik Mary boleh capai, Tuan Hadiman boleh capai, Tuan Ika boleh capai. Tak ada masalah. Okey? Percaya je dulu. Okey. Kemudian ini dia tuan-tuan. Ini gambar yang paling seronok kalau saya nak share lah. Untuk umat Islam, pergi umrah ataupun haji ni adalah satu impian kita lah. Okey, impian kita. Dan hari ni, Tuan Muda Azim dan Tuan Muda Azam, tahun lepas, mereka sponsor satu family pergi ke umrah. Dan untuk pengetahuan semua, kos untuk trip ini tuan-puan, Tuan Azim dan Cik Oda, hampir 80,000 untuk satu family. Tuan-puan, kalaulah tak ada bisnes ini bukan bisnes betul, kalaulah bisnes pada hari ini bukan bisnes yang benar, takkan mereka hari ini boleh sponsor 80,000 keluarga mereka untuk pergi umrah, betul? Hari ini tuan-puan, kalau tanya, kita dah bekerja, contohlah, kita ada orang yang dah bekerja mungkin dah berpuluh tahun, berbelas tahun. Nak pergi sponsor satu family pun tuan-puan, mungkin makan masa tuan-puan. Tapi Tuan Muda Azim, Tuan Muda Azam usia 25 tahun dah boleh bawa satu family pergi umrah. Asbab daripada bisnes public goal. Yang ketiga, Cik Mary pernah naik kapal terbang tak? Tak nak naik kapal terbang. Daripada Borneo pergi sini pun naik kapal terbang. Cik Mary pernah pergi luar negara? Tak pernah. Tak pernah. Cik Mary nak pergi luar negara tak? Percuma. Nak.
Okey, Public Gold boleh bagi free dekat Cik Mary 30,000. Nak? Nak. Cik Hadiman, nak pergi tak dengan Puan Zamrah pergi luar negara? Nak. Pergi percuma, nak? Nak. Okey, sekarang ni Public Gold berikan free je kepada kita. Tinggal kita je nak ataupun tak nak. Travel seluruh dunia ditaja sepenuhnya oleh Public Gold tanpa keluarkan 1 sen. Trip VVIP sekitar RM30,000 dan tak perlu tentang pengurusan. Hanya perlu bawa diri, pakaian. Satu lagi tertinggal, kena bawa pasport. Okey. Ini dia tuan-puan. Ini adalah saya dan juga Cikgu Ayu di mana ada 2 trip yang Public Gold berikan. Yang pertama, kalau dapat buat bantu jualan 600,000, dapat pergi ke Indonesia. Ini saya dan Cikgu Ayu. Saya dan Cikgu Ayu dapat pergi si trip. Saya dan Cikgu Ayu ni dua-dua FMD. Kami berdua bawa Tuan Muda Azim. Kami berdua dah berjaya capai tuan-puan. Dan kami berdua serius nak bantu tuan-tuan dan puan semua pada hari ini. Tuan-tuan dan puan dengan kami, kita adalah cross line tuan-puan. Kita ibarat macam adik-beradik. Sebab atas saya pun Tuan Muda Azim. Okay, tapi saya nak lihat kita semua berjaya. Ini adalah mereka yang dah pun berjaya capai ke sea trip. Dan Alhamdulillah saya dan Cikgu Ayu kita akan pergi ke Budapest, Hungary tuan-tuan sekalian. Bukan Hungary lapar tuan-tuan, tapi Hungary. Okay? Kita akan teroka 4 buah negara menaiki cruise secara percuma tuan-tuan. Tuan-tuan, satu cruise tu RM35,000 percuma saja. Dan kita juga akan dapat hadiah 5 gram muka kita tuan-puan pada di sana nanti. Tuan-puan seronok tak seronok tuan? Cik Mary seronok tak Cik Mary? Seronok. Nak ke tak nak sebenarnya Cik Mary? Nak. Cik Hadiman nak tak nak Cik Hadiman? Nak. Cik Iqbal. Cik Iqbal nak tak nak Cik Iqbal? Cik Iqbal saya rasa tengah drive tu. Nak. Cik Iqbal hari ni, percayalah hari ni Cik Iqbal, Cik Hadiman, Cik Mary akan ingat malam ni aku buat decision untuk aku jadi dealer. Ketika itu tuan-puan dah berada di luar negara bersama dengan kami insya-Allah. Okey, bersama dengan moderator kita, bersama dengan Tuan Saiful hari ni teknikal kita, bersama dengan leader kita. So kita sama-sama pergi. Okey? Dan yang keempat, yang paling penting sekali yang kita nak adalah pendapatan yang boleh diwarisi. Jadi jika kita meninggal, pendapatan pasif akan diwarisi oleh waris dan disebabkan apa tuan-puan? Disebabkan oleh kita ada independent customer dan juga kita ada growing dealer. Okey, ini adalah kisah Tuan Muda Rahman iaitu di mana beliau telah pun meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi asbab dia buat bisnes Public Gold, Tuan Muda Abdul Rahman telah pun mewariskan. Tuan-puan, cuba baca sikit. Cik Mary cuba baca. Berapa income dia Cik Mary kat sebelah kiri tu? RM16,935.19. Cik Mary, orang meninggal boleh bagi 16,000 Cik Mary dekat mak ayah. Kita ni, nampak? Itulah kelebihan dalam bisnes Public Gold pada hari ni. Okey. Tuan-puan, saya rasa ada yang baru datang. Selamat datang tuan-puan kalau tuan-puan tak disebut nama tu, nanti saya sebut nama tuan-puan. Okey. Boleh buka kamera Cik Faizuddin. Cik Faizuddin student ke? Cik Faizuddin? Ya, saya tuan. Student dari mana tu? Maksudnya tak apa, nanti kita berkenalan lepas ni Okey. Terima kasih Cik Faizuddin. Okey, seterusnya tuan-puan, tugas kita mudah sangat. Saya tak pernah jumpa bisnes yang semudah ini. Tak perlu pegang stok, tak perlu nak buat apa. Hanya perlu disiplin belajar, sampaikan ilmu dan juga servis pelanggan penyimpan emas kita. Hari ni Faizuddin, bawah siapa Faizuddin? Bawah Puan Odah. Bawah Puan Odah. Sekarang ni macam mana Faizuddin jumpa Puan Odah? Ya. Macam mana jumpa Puan Odah? Nampak dekat TikTok masa tu. Nampak dekat TikTok. Faizuddin agak-agak. Kalau Faizuddin tengok Cik Odah dekat TikTok, simpan emas, orang lain tengok Faizuddin nanti, agak-agak dia nak simpan tak dengan Faizuddin? Biar saya jawab. Nak simpan dengan Faizuddin. Sebab apa? Okey, nak juga. Sebab apa? Sebab kalau Faizuddin boleh terpengaruh dengan Cik Odah dekat TikTok, orang lain pun boleh terpengaruh dengan Faizuddin, simpan dengan Faizuddin dekat TikTok juga. Nampak Okey, jadi tugas kita hanya perlu disiplin belajar, sampaikan ilmu. Okey, dan apa yang tim 5G sediakan tuan-puan? Yang pertama, semestinya saya dah cerita tadi, kita ada sediakan ilmu secara online dan offline. Tuan-puan, hari ni tuan-puan tak perlu nak cari
kelas kat luar. Tak perlu, tak perlu, tak perlu, tak perlu, tak perlu. Kita dah sediakan everything untuk tuan-puan. Tuan-puan, dalam G100 dan 5G, yang kita T5G tau. Dalam T5G tuan-puan, kita ibarat buffet dah tuan-puan. Hotel 5 bintang. Kalau ada 8 bintang, hotel 8 bintang punya buffet. Kita ada makanan, nasi, 10 jenis nasi. Ayam, 10 jenis ayam. Tinggal tuan-puan ambil makan, suap kat mulut saja. Kalaulah ambil makan suap kat mulut pun kami yang kena ambil suap. Dekat Faizuddin, nganga, itu bermaksud tuan-puan manja. Okey? Tuan-puan tak boleh nak manja. Apa-apa bisnes pun, tuan-puan kena usaha sedikit. Okey, ini dia training online, iaitu training yang wajib untuk setiap dealer, iaitu PLT sebulan sekali dan juga NDO sebulan sekali. Okey? Kemudian, yang kedua, kita ada seminggu sekali, Ahad malam. Ini tuan-puan, no matter what happen, kena join tuan-puan. Sebab tuan-puan hanya perlu rutinkan 3 je. Sebulan sekali, seminggu sekali, 6 bulan sekali saja. Tuan-puan, kalau tuan-puan tak boleh nak rutinkan ni, 3 perkara ni, tuan-puan jangan bermimpi nak income 100 ribu, jangan bermimpi nak income 50 ribu. Tuan-puan, hari ini apa-apa bisnes pun tuan-puan perlu usaha. Tapi dengan Public Gold, dengan T5G, usaha kita adalah minima. Okay? Okay, so next. Ini adalah event fizikal kita contoh Triple Diamond dan kita akan ada juga event-event yang akan datang. Tak ada masalah. Yang kedua, kita provide tool set, skill set. Contoh Faizuddin hari ni. Faizuddin kata, Tuan Syukri saya hari ni tak pandai nak bercakap. Bercakap pun tegak-gagap. Contoh Faizuddin Contoh. Jangan terasa contoh. Jangan risau tuan-puan. Hari ni tim kita dah provide everything. Kita ada landing page, ada website, kita ada Facebook, ada Telegram. Nampak ni? Ada gambar emas, poster, testimoni. Semua kita dah ada dah. Tuan-puan hanya perlu ambil guna. Tuan-puan ingat apa yang saya pesan tuan-puan. 5G ni ibarat hotel buffet 8 bintang yang di mana kita dah provide everything, tinggal tuan-puan saja nak suap ke dalam mulut. So, Pak Beliau dah sediakan everything. Pak Beliau sediakan emas, Pak Beliau sediakan menara, Pak Beliau dah sediakan logistik. Kita hanya perlu educate saja. Faizuddin, jom simpan emas. Cik Zamra, jom simpan emas. Siapa lagi? Cik Hadiman, jom simpan emas. Itu saja kerja kita tuan-puan. Dan tuan-puan, saya sendiri melihat bagaimana 5G dibangunkan tuan-puan. Daripada 100 ribu, kini ada 250 ribu penyimpan emas di Public Gold tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang terakhir sekali, yang paling mahal yang tuan-puan takkan dapat di luar. Saya berani potong kuku saya tuan-puan. Tuan-puan pergilah dekat luar, tuan-puan nak mentorship, tuan-puan kena bayar. Dan hari ni tuan-puan, saya nak tanya kepada Cik Mary. Cik Mary, ada ke CEO tempat Cik Mary cakap dengan Cik Mary? Cik Mary, jom saya ajar Cik Mary bagaimana jadi CEO kilang ni. Ada Cik Mary? Tak ada. Cik Mary, jom saya ajar Cik Mary, saya buat training, Cik Mary dapat income macam saya. Ada Cik Mary? Tak ada. Tuan-puan, apa lagi yang kita nak tuan-puan? Hari ni dalam Public Gold, dalam bisnes dah ada depan mata dah. Mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan mentor dah ada 1.1 juta penyimpan emas. Hari ni tuan-puan, saya nak bagi satu rahsia. Kejayaan 5G pada hari ni, 1 sen pun Tuan mentor tak dapat tuan-puan. Okey? Tapi Tuan mentor ikhlas nak bantu saya. Sama juga macam hari ni tuan-puan. Tuan-puan, hari ni kita ada mentorship tuan-puan adalah satu rahmat buat kita semua. Okey? Dan ini adalah Tuan mentor saya bersama dengan para leaders dan belah kanan Tuan Mudazim, Cik Odah dan juga bersama dengan isteri saya, Cikgu Ayu. Okey? Dan tuan-tuan sekalian, cara nak jadi dealer macam mana tuan-puan? Cara nak jadi dealer cukup mudah. Yang pertama, tuan-puan kena join training PLT dan juga NDO. Yang kedua, tuan-puan kena grab promosi iaitu 8 dinar ataupun 15 dinar. Beza dia, normal dealer sebelah kiri 8 dinar akan dapat 1%. Kalau untuk 15 dinar adalah dapat 1.5%. Nak dapat 2%, perlu bantu minima 300 penyimpan emas. Okey? Dan Iqbal dan juga Faizuddin. Faizuddin umur berapa Faizuddin? 18, lepasan SPM. Lepasan SPM. Ya Allah, muda lagi lah. Hai. Dapat kat mana UPU? Belum lagi, tengah proses lagi. Dengan proses lagi. Dapat matrik? Dapat IPG? Universiti je lah. Orang mana? Perak. Okey. Faizuddin, kalau hari ni Faizuddin serius nak jadi dealer, Faizuddin boleh turun ke Kuantan, Pahang untuk grab promosi ini. Sebab untuk anak muda, Iqbal dan juga Faizuddin sahaja. Yang lain tak berapa nak muda. Yang lain semua remaja-remaja. So yang muda ni boleh pergi ke Kuantan, grab peluang untuk jadi dealer pada event ini. Sebab event ni sahaja yang kita boleh grab murah. Iaitu murah macam mana? Kalau tadi Tuan Hadiman kena grab 8 dinar, 18 dinar. Ini hanya 2,500 saja. Pak Faizuddin. 2,500 gap dan juga kriteria 5,000 gap. Murah tak murah Faizuddin? Murah tuan.
Bukan setakat murah Pak Izzuddin, murah sangat. Murah sangat. Okey. Dan kalau yang bekerja tapi anak muda, 5,000 gap dan 10,000 gap. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini saya nak sharekan, saya bukan orang pandai, malah saya juga bukan orang yang pakar. Tapi saya belajar bersama mereka yang proven berjaya di Public Gold dan team di mana tuan-puan, iaitu di PLT dan juga NDO. Okey. Jadi tuan-puan, if you want to walk alone, you walk alone. If you want to walk fast, walk alone. Nak jalan jauh, walk together. Nak jalan jauh dan laju, boleh berjalan bersama dengan Team 5G Associate. Okey? Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-puan dah nampak dah tadi. Bagaimana tuan-puan boleh jana pendapatan bersama dengan Public Gold. Sekarang ni, sebelum moderator tanya, biar saya yang bertanyakan kepada tuan-puan. Cik Mary, adakah Cik Mary sudah bersedia untuk bersama-sama dengan Team 5G untuk menjadi dealer sebahagian daripada tim? Sudah bersedia. Sudah bersedia? Okey, Sudah. bajet sudah ada? Adalah. Okey. Jadi Cik Mary okey, Cik Mary dah ready. Okey. Cik Siti Zamra bersama dengan Cik Hadiman betul Bersama Betul. Okey, selesai. Cik Hadiman dah dealer betul? Betul. Cik Hadiman dah join PLT? PLT dah. PLT yang minggu lepas betul? Cik Hadiman share sikit pengalaman join belajar PLT minggu lepas. Sikit lah, sikit, jangan banyak-banyak, sikit je. Nampak dia punya ilmu tu masih sikit lagi lah kan. Belum dapat dia punya take note yang apa yang mencukupi lah. Rasa nak join lagi tak? Tapi kegairahan ada. Rasa nak join lagi. Okey, terbaik Cik Hadiman. Okey, Pak Izzuddin. Okey, terima kasih Cik Hadiman Pak Izzuddin dah ready nak grab promosi belum? Sama. Lagi lah sebab sekarang ni tunggu. Tapi insyaAllah lah saya ada masa nanti saya ni. Okey, so Pak Izzuddin nak jadi dealer? Nak. Bajet dah ada Pak Izzuddin? Belum lagi. Okey, belum lagi. Pak Izzuddin dah simpan emas kan? Dah. Okey, agak-agak cukup tak untuk RM250? 2,500. 2,500 pula. 2,500. Belum lagi. Sekarang ni baru berapa dah? Baru 10 gram lah. Okey. Jadi baru 10 gram? Berapa saya kadang saya masuk 150 je. Okey. So sekarang ni nak tanya, Pak Izzuddin ada simpanan dekat ASB ataupun tabung haji? Ada. Okey, cukup tak nilai 2,500? Belum cukup. Dia cukup lah. Tapi nanti saya tambah-tambah lagi lah. Okey. Jadi ni cadangan saya Pak Izzuddin Pak Izzuddin serius nak jadi dealer? Betul. Pak Izzuddin serius nak ubah hidup keluarga? Serius. Okey. Jadi Pak Izzuddin, saya cadangkan Pak Izzuddin sebab Pak Izzuddin dekat Perak tadi kat mana? Perak? Perak. Okey. Pak Izzuddin pergi yang dekat Kuantan. Mantap. Sabtu depan dekat Kuantan. So Pak Izzuddin tengok tiket bas pergi dekat Kuantan dan make sure Pak Izzuddin ada cash. Bukan cash kena ada duit dalam akaun bank bernilai RM2,500. Sebab dulu saya pernah bercakap dengan saya punya dealer prospek bawa cash, dia bawa cash tuan-puan dekat beg, terkejut saya. Okey. So Pak Izzuddin bawa Tuan Nazim bawa Cik Odah kan? Cakap dengan Cik Odah, saya nak grab promosi nama dia MB30. Okey, cakap dengan Cik Odah nak grab promosi MB30, saya nak daftar sekarang juga sebab kena daftar seat. So kena bayar. Okey. So Pak Izzuddin boleh get ready dengan 2,500, RM30 dan juga well card bernilai RM500. Tambah tolak dalam 3,000 lah. Okey, Pak Izzuddin boleh get ready. Selebihnya Cik Odah akan guide one by one dan kita akan jumpa di Kuantan. Boleh Pak Izzuddin? Boleh tuan. Terbaik Pak Izzuddin. Okey, next. Cik Mary pun dah ready, Pak Izzuddin pun dah ready. Tuan Iqbal. Tuan Iqbal dah ready ke belum nak ubah hidup ni? Okey, mungkin dia tengah parking. Cik Nana, boleh open mic. Cik Nana bekerja ke atau masih lagi student Cik Nana? Cik Nana pun tengah parking agaknya. Cik Ilman sekarang ni umur berapa, bekerja di mana?
Umur 20. Umur 20, student. Student ya, student. Dekat mana Ilman? Student kat USIM. UC, Masya Allah Cik Jia. Ada student USIM kat sini Cik Jia. Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi Cik Ilman dan Cik Nana. Cik Ilman masih lagi dekat USIM ataupun dekat mana sekarang ni? Cik Nana belajar dekat mana? Student kat mana? Cik Ina boleh open mic ke Cik Ina? Okey, tengah parking juga. Okey. Jadi, untuk Cik Nana dan juga Cik Ilman, student boleh grab peluang untuk pergi ke Pahang, grab promosi MB30. Percayalah cakap saya, kalau Cik Hadiman tu nak grab, dia boleh grab promosi tu sebenarnya. Okey. Cik Hadiman dia kena bayar lebih kurang 30 ke 40 gram tuan-puan. Okey. Cik Mary nanti kena beli 8 dinar untuk jadi dealer. Tapi 8 hari ni dinar. Okey. 8 dinar ke 8 ke 9 dinar macam tu lah. Tengok nanti Cik Mary kena beli 8 dinar untuk title dealer tau. Adik-adik sekalian, grab promosi 2,500 je adik-adik. Okey. Nanti Cik Iqbal, Cik Ilman, Cik Nana, kalau serius nak jadi dealer Public Go, boleh bagi tahu dekat upline saya nak grab promosi MB30. Okey? Jadi saya rasa itu saja. Tadi adik Pak Izzuddin dah hilang bila dia dapat tahu promosi terus hilang okey. Pandai dia. Cik Iqbal. Kita risau ni Cik Iqbal ni keluar masuk kereta ni. Cik Iqbal ada? Ada tuan. Cik Iqbal serius nak jadi dealer? Ya, saya serius. Okey, serius Cik Iqbal sekarang kat mana student? Terengganu Di Pahang. Okey. Tuan Iqbal, minggu depan turun ke Pahang grab promosi MP30. Boleh Cik Iqbal? InsyaAllah. InsyaAllah boleh Allah jumpa syukur. dekat sana. Okey, jumpa dekat sana boleh hari Sabtu. Boleh. Okey, terbaik. Kita jumpa Cik Iqbal dekat sana. Kita jumpa Cik Faizuddin dekat sana. Cik Mary dan juga Cik Mary. Boleh bagi tahu dekat Cik Oda, saya dah ready nak jadi dealer Public Gold. Guide saya sepenuhnya. Okey? Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya kembalikan kepada Cik Najia. Alhamdulillah tepat-tepat 40 minit. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Syukri. Terbakar tak tu? Okey. Jadi tuan-puan, saya rasa kita perlu takruf lagi tak yang Cik Ilman tadi, Yusim. Cik Ilman bawa siapa? Saya bawa Tuan Azim. Tuan Azim. Okey. Nanti boleh direct tanya Tuan Azim macam mana nak upgrade dealer. Jumpa kat Kuantan minggu depan insyaAllah. Saya pun Yusim Tuan Ilman. Kalau nak jumpa pun boleh. Naik bas pergi Kuantan RM24 je, tak mahal. Okey. Cik Ina? Cik Ina ada ke tu? Tak ada. Cik Nana? Tak boleh on mic. Okay. So, jadi tuan-puan, kalau tuan-puan dah bersedia dan tuan-puan rasa bisnes ni bisnes yang terbaik, yang termurah,